Seterusnya, apakah yang dimaksudkan dengan cerpen? Kamu pernah dengar kan istilah cerpen ataupun kita panggil cerpen ni kependekan daripada singkatan bagi cerita pendek. Dia akronim dari cerita pendek. Okay. Jadi cerpen ini merupakan satu bentuk karya sastra berbentuk prosa yang menceritakan kisah yang ringkas dan padat. Itu yang kita katakan cerpen. Jadi untuk menghasilkan cerpen ni, ya, kita ada teknik plot. Ataupun yang pernah cikgu terangkan masa kita belajar novel dulu, teknik plot yang berbentuk bukit yang cikgu kata tu. Okey. Kita ada bahagian permulaan, kemudian bahagian perkembangan, kemudian bahagian klimaks dan bahagian penurunan ataupun penyelesaian konflik dan penutup cerita. Jadi kalau kita tengok pada slide yang cikgu paparkan, ya, kita ada pengenalan tokoh, itu bahagian permulaan. Jadi kita nak buat sekali bahagian ni lah ni. Bahagian pengenalan kepada tokoh ataupun watak utama. Watak utama dalam cerpen yang kita nak cerita nanti ni. Kemudian kita ada, dalam tu ada konflik atau bahagian perkembangan cerita tu akan ada konflik-konflik dan akhirnya ada klimaks ataupun kemuncaknya. Bahagian klimaks ni ialah bahagian kemuncak cerita tu. Ya. Kemudian dia ada penurunan, bahagian macam mana watak utama dia nak menyelesaikan konflik-konflik yang berlaku dan akhirnya penutup cerita. Tak apalah. Itu yang akan kita buat nanti, ya, pada akhir pengajaran nanti. Okey. Seterusnya, kamu pernah baca cerpen kan? Di mana pernah kamu baca cerpen? Kamu ni dah tingkatan 3. Sudah pasti semasa di tingkatan 1, di tingkatan 2 dan di tingkatan 3 sekarang ni pun kita belajar cerpen dalam antologi-antologi yang berkenaan, iaitu yang tingkatan 1, semasa di tingkatan 1, antologi Ku Ingin Berterima Kasih. Dalam antologi Ku Ingin Berterima Kasih ni ada 3 cerpen, iaitu cerpen yang bertajuk Oren, cerpen yang bertajuk Hadiah dan juga cerpen yang bertajuk Kuih Bakul 5 Mandarin. Manakala dalam antologi tingkatan 2, iaitu antologi Baik Budi Indah Bahasa, ada 3 cerpen juga yang kita kaji, iaitu Banjir di Mata Emak, Talia dan Raksasa Kot-Kot dan Menuai Emas. Manakala semasa di tingkatan 3 ni, kita belajar 3 juga cerpen, iaitu cerpen yang pertama Legasi Tapai Ubi, yang kedua Sekeping Tanah dan yang ketiga cerpen Baut. Jadi kamu dah dapat gambaran macam mana yang dikatakan cerpen. Jadi kita nak menulis cerpen, kamu pun dah pernah baca cerpen dan kaji cerpen dalam antologi-antologi yang cikgu sebutkan tadi. Jadi kamu dah dapat gambaran dah macam mana yang dikatakan cerpen. Kita nak tulis macam itulah nanti. Ya. Okay. Baiklah. Sekarang cikgu nak kamu duduk dalam kumpulan. Kita akan buat aktiviti kumpulan. Okey. Kemudian cikgu nak kamu buka buku teks pada muka surat 74 dan 75. Okey. Pada muka surat 74 dan 75 ini ada 3 bahan. Jadi cikgu nak secara bergilir-gilir kamu membaca ketiga-tiga bahan tersebut. Ya. Bila kawan baca, kawan yang lain semak dan fahami apa yang dibaca tu. Ya. Jangan sembang tau, semak. Fahami bahan ketiga-tiga bahan tu. Bahan yang pertama adalah berkaitan dengan ikrar pemimpin murid. Pemimpin murid kat sekolah ni siapa? Pengawas lah kan. Jadi pengawas ni mereka ada ikrar dia. Okey. Jadi apa ikrar pengawas? Kamu tengok pada bahan yang pertama. Pada bahan kedua pula disenaraikan kepentingan sahabat. Sebenarnya banyak lagi tapi disenaraikan 6. Baca yang ni dulu. Dan seterusnya pada bahagian ketiga ialah kepentingan melaksanakan tugas. Bila kita diamanahkan untuk melaksanakan suatu tugas, kita kena laksanakan melaksanakan tugasan tersebut. Jadi kepentingan melaksanakan tugas.